Hai. Tadi aku pergi satu tempat ni. Tempat ni dia bercakap pasal banyak parking tak ada. Jadi kereta pun parking lah merata-rata, ada yang double park. Lepas tu aku on the way nak masuk ke dalam kompleks tu. Lepas tu kompleks boleh belah tu. Lepas tu dia bagi announcement lah. Tapi sebab dekat situ ada wayang, aku terfikir, macam mana kalau orang yang duduk sibuk-sibuk, aku rasa aku berpeluh ni kot. Macam mana kalau orang dah sibuk-sibuk duk panggil-panggil tu masih lagi ataupun baru masuk ataupun dah dekat dalam wayang, macam mana? Dia buat speaker dah lah. Kenapa aku tertanya ni, sebab dia punya, apa orang kata tu, sound system buruk sangat lah. Tengah comparekan dengan tempat kerja aku, sound system dia buruk sangat. Jadi aku macam rasa pissed off. Jadi yelah, kau nak bagi announcement, tapi dia bagi dengan emosi jugalah tadi. Aku rasa kalau orang yang bawa kereta tu yang tengah marah, orang yang kena block tu yang marah, memang mampu ke dia maki-maki kat mic tu. Okey, jadi disebabkan kereta dia dekat situ tu, aku rasa macam kalau orang tu kat dalam mall atau dalam cinema macam mana? Even tadi aku duduk makan kat setempat ni pun bukan dengar sangat. Apa aku fikir, alah, kereta aku bukannya parking kat tempat yang salah, so tak payahlah fikir kereta aku lah. Tapi risau lah pula tiba-tiba sebab parking kat tempat tu lapang pula, banyak parking. Selalunya tak ada. Hari ni kan hari Minggu, orang banyak berjalan. Itulah kisah dia. Jadi kalau ada announcement macam tu, tapi kau dalam wayang, apa gunanya dia bagi announcement, kan? Jerit lah kau nangis-nangis betul berdarah sampai movie orang tu dah habis, gelap-gelap puas hati tengok cerita hantu ke apa ke.